Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan buat tutorial bagaimana untuk buat semakan bagi guru-guru yang terlibat dengan kenaikan grade fasa 1 tahun 2026, terutamanya cikgu-cikgu SMK KJ Johari. Jadi sebanyak 21 orang guru terlibat dengan kenaikan grade ni. Di sini saya ingin memperingatkan kepada semua guru-guru berkenaan dengan apakah tindakan ataupun maklumat-maklumat yang perlu disemak untuk mengelakkan permohonan naik pangkat di QRI. Okey. First, cikgu kena pastikan maklumat yang dikemas kini di bahagian perkhidmatan dalam sistem e-pangkat hendaklah tepat dan tidak bercanggah dengan surat dalam BPK yang dimuat naik maklumat seperti tarikh pengesahan, pelantikan tetap, tarikh pengesahan dalam jawatan, tarikh kenaikan pangkat dan laluan kenaikan pangkat. Yang kedua, cikgu kena pastikan catatan nombor rujukan, nombor kurungan dan tarikh rujukan surat yang dicatatkan dalam halaman BPK pengesahan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan dan tarikh naik pangkat dalam sistem dan tepat seperti yang tertera dalam surat SPP dan surat keputusan naik pangkat. Kita semak sama-sama. Maksudnya, guru semak dulu, kemudian saya akan semak sebelum membuat permohonan. Kemudian, catatan nombor rujukan, nombor kurungan, tarikh rujukan surat direkodkan di ruang kebenaran dan di dalam wording ayat kena sama dengan BPK. Kemudian, kita kena pastikan setiap dokumen yang dimuat naik adalah jelas, terang dan tidak terlalu kecil, tidak kembang bila di zoom. Cop pudar atas bawah kiri kanan BPK kelihatan penuh. Itu penting juga lah, kita akan cuba buat semakan. Kemudian kita kena pastikan tercatat tarikh rujukan surat pada surat SPP pengesahan pelantikan dan surat SPP pengesahan dalam perkhidmatan. Sekiranya tarikh rujukan tiada disebabkan cop pudar atau kosong tanpa tarikh, kita pastikan catatan semula tarikh tersebut menggunakan pen berwarna hitam. Jadi kita akan ambil tindakan lah, kita akan cop balik. Lepas tu pihak kami akan buat memuat naik kenyataan cuti BPK di halaman terkini, halaman 3. Maklumat yang perlu dimuat naik adalah halaman terkini yang dikemas kini. Halaman nombor 3 tu bukan halaman cuti tau. Dia halaman terkini sehingga apa yang kita buat sekarang. Yang kemudiannya kita kena pastikan sebelum kita buat permohonan, setiap buku rekod perkhidmatan salinan yang diupload tu hendaklah di-highlight pada rujukan surat dan kenyataan perkhidmatan bagi mengelakkan berlaku kesilapan rekod. Okey. Benda-benda lagu tu kita kena ambil berat lah untuk elakkan daripada berlakunya keciciran. Contoh semakan yang kita akan buat. Saya akan ambil satu contoh guru yang ada di SMK KJ Johari ini untuk kita buat rujukan. Okey, tata cara pertama, kita buka e-pangkat kita yang bila PT dah maklumkan kata e-pangkat kita sudah ready untuk membuat permohonan. Terus sekali kita semak dulu perkara-perkara seperti ini. Okey, first kita buka e-pangkat. Okey, sekejap ya. Kita buka e-pangkat, kita ambil satu contoh lah. Okey, soalan guru kat sini. Okey, paparan ni mungkin berbeza. Ini adalah paparan untuk pentadbir. Tapi cikgu-cikgu boleh buka di bahagian halaman buku perkhidmatan kerajaan. Okey, cikgu boleh upload di bahagian page pertama yang pentadbir dah upload. Okey, akan keluar paparan seperti ini. Okey, di kawasan yang highlight ni, di bahagian kebenaran ni, sila cikgu kena pastikan ayat, perkataan, huruf, titik adalah sama dengan di bahagian ni. Paling penting sekali di bahagian ni. Sama sini dan juga tarikh-tarikh di bahagian ni hendaklah sama.
sebagaimana yang saya maklum tadi. Sama semua di bahagian juga bahagian pengesahan dalam jawatan. Mesti sama. Ayat-ayat dekat sini, huruf-huruf kat sini mesti sama. Tarikh dan mesti sama dengan surat yang dibekalkan di bahagian ni, dan juga tarikh di bahagian ni. Wajib sama walaupun satu titik. Sekiranya tulisan tak jelas ataupun kesilapan berlaku di dalam buku rekod perkhidmatan, mohon datang ke pejabat dengan segera untuk kita buat pembetulan sebelum kita memohon. Okey, ini untuk halaman pertama. Kita boleh tengok untuk halaman yang kedua. Di sini akan ada buku rekod perkhidmatan yang memaparkan tarikh kenaikan grade DG41, DG44, DG48 lah. Jadi di bahagian yang kita dah highlight ni, hendaklah sama tarikh rujukan ataupun tarikh kebenaran dan juga item-item kat tarikh mula daripada ni hendaklah sama dengan tarikh dan juga rujukan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Tarikh-tarikh yang ada di bahagian ni pun juga kena sama. Jadi semua bahagian ni kena buat semakan. Wajib buat semakan terlebih dahulu sebelum memohon. Okey. Halayan yang terakhir adalah paparan kita bersetuju untuk menerima sistem SSPA. Ada paparan dan juga paparan terakhir apa yang berlaku. Okey, maksudnya di sini cikgu tak perlu semak lah. Di sini pihak pejabat akan semak dahulu. Di bahagian ni kurang kesilapan lah. Okey, yang berikutnya, mohon guru-guru untuk semak markah maklumat prestasi. Pastikan maklumat prestasi itu berurutan daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang paling penting saya, wajib ada 3 tahun ke belakang. Kemudian maklumat ikhtisas, maklumat akademik pun wajib ada. Maklumat akademik wajib ada. Maklumat ikhtisas pun wajib ada. Okey. Kemudian perisytiharan harta, cikgu-cikgu boleh semak. Sekiranya perisytiharan harta bawah daripada tahun 2022, kita tak syorkan lah. Sebab valid 2020, valid selama 5 tahun. Kita boleh tengok pada tahun depan 2026 kita dah nak mohon, kita takut nanti berlaku kelewatan dan tarikh yang ada di bahagian ni akan expired sekiranya berlaku delay waktu KPM membuat semakan. Dan perisytiharan ni expired, dia akan berlaku kecicilan. Lebih elok cikgu-cikgu prepare isytiharan yang baru melalui Hermes. Kemudian boleh buat semakan maklumat perkhidmatan, detail-detail kat dalam tu. Ada satu benda yang paling penting kat sini adalah cuti. Sekiranya ada cuti tanpa rekod, cuti separuh gaji, mohon guru-guru yang terlibat untuk buat semakan di bahagian cuti. Maklum bahagian pentadbiran supaya semua cuti-cuti direkodkan, termasuk cuti bersalin untuk elak daripada berlakunya ketidakpatuhan dalam lengkapnya cuti-cuti yang ada dalam e-pangkat. Buat masa sekarang permohonan masih lagi belum dibuka, jadi mohon guru-guru untuk semak di bahagian ini terlebih dahulu. Nanti bila permohonan dibuka, akan terdapat item-item seperti maklumat untuk pinjaman tegar, maklumat adakah kita pernah membuat pinjaman pelajaran, adakah kita ini peminjam tegar pelajaran JPA, okey, dan juga perakuan-perakuan dalam sistem e-pangkat, komplit atau tak komplit, dalam e-operasi kita lengkap tak lengkap, dalam Hermes lengkap tak lengkap. Kita kena pastikan semua tu lengkap sebelum kita buat permohonan. Jadi setakat ni dahulu apa yang guru-guru perlu lakukan sebelum kita membuat permohonan di dalam e-pangkat untuk kenaikan grade fasa 1 2026 untuk guru-guru SMK Johari. Baik,
Saya rasa setakat ni dulu. Nanti kalau apa-apa nanti kita akan update kembali untuk detail-detail berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.